Sebab tu saya tekan kat sini, kalau dalam konteks moden ini, pendidikan tu lebih kepada nak melahirkan pekerja. Bila lahir pekerja, dia ada limitasi, kan? Sebab apa yang diperlukan untuk kerjaya hanyalah itu yang diajar di sekolah. Kehendak market. Tapi antum, sebagaimana dalam tradisi kita, macam Profesor Atas dia kata tarbiyah ta'lim, ta'dib, dia guna istilah ta'dib. Sebab kita ada tarbiyah, ta'lim dengan ta'dib. Sebab bagi dia ta'lim ni lebih kepada training knowledge, ngajar. Tarbiyah ni lebih kepada nurturing, mendidik, makan minum. Ta'dib tu dia akan merangkumi ke semua. Sebab tu Nabi guna adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kan? Dia tak guna ta'allamani rabbi ataupun rabbani rabbi, kan? Jadi dalam konteks itu ta'dib tu lebih kepada nak melahirkan insan, kan? Jadi maksudnya dalam setengah sistem pesantren itu masih relevan. Sebab itu yang akan membina insan. Dia tak kisah insan tu nanti akan jadi apa. Sebab bila you jadi insan, you akan boleh jadi apa-apa. Kan? Tapi kalau you train untuk jadi guru, dia tak boleh jadi doktor. Kalau you train jadi doktor, dia tak boleh jadi engineer, kan? Tapi moden dia macam tu. Tapi satu aspek lagi, pasaran kerjaya pun terhad sebenarnya. Berapa ramai orang ada BA engineering, master engineering tak boleh kerja, kan? Sekarang medik pun kat Malaysia ni 6 bulan. 6 bulan tu paling cepat. Kita orang ada pelajar daripada Mesir yang balik medik, kan? 6 bulan dia kena tunggu. Paling cepat 6 bulan. Paling biasa 9 bulan baru dia dapat posting. Jadi sih maksudnya kalau you train for professional kejaya ni, tak menjamin juga, kan? Teman-teman sekarang ni. Jadi akhirnya dia akan balik semula. Sebab tu orang nampak, maksudnya orang profesional pun dah hantar anak dia ke pesantren. Orang profesional pun dah hantar anak dia ke tahfiz. Sebab dia tahu maksudnya mereka ni macam dia jugalah. Tak menjamin. Tapi masalahnya bila dia pergi pada sekolah-sekolah yang terlalu tradisional, yang tak aware, dia akan track pula. Anak dia tu jadi mangsa dia pula. Mangsa kekesalan dia, mangsa pengalaman dia, kan? Jadi dia sedangkan anak dia tak prepare untuk tu. Dan realiti hidup dia pun tak sesuai dengan itu. Jadi maksudnya nak cuba combine tu. Sebab tu bila Ansari jemput saya ke sini, saya fikir ini mungkin satu peluang untuk kita jumpa kawan-kawan di peringkat. Sebab kita di universiti, kan? Universiti mungkin kita cuba create curriculum yang